Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Di sini bersama saya Chan, TVPSS SMK Tengku Ampang Rahimah. Baik, sekarang saya berada di sidang media bersempena final Piala Malaysia 2025 bersama pengurus pemain pasukan JDT dan wakil pasukan pemain JDT. Semalam JDT berjaya menakluk Seri Pahang dengan skor 2-1. Tahniah diucapkan dan kita saksikan sidang media khas ini. Coach, apakah perasaan Tuan bila pasukan Tuan ni telah memenangi pertandingan yang tadi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti yang kita lihat perlawanan malam tadi, JDT, iaitu pasukan saya menentang Seri Pahang FC bukan satu perlawanan yang mudah. Sebab Seri Pahang FC dapat membuka gol pada awal waktu permainan. Jadi itu satu cabaran buat kami untuk bangkit. Dan keadaan lebih sukar apabila kedua-dua pasukan hanya bermain dengan 10 pemain, mana seorang pemain saya turut dilayangkan kad merah. Jadi pada saya, walaupun kita berjaya mempertahankan kemenangan selaku juara Piala Malaysia untuk kali keempat berturut-turut, tapi bukan satu tugas yang mudah untuk kami menjuarai pada malam ini. Utama yang menentukan keputusan perlawanan kali ini? Saya boleh cakapkan faktor kemenangan kami pada malam ini adalah satu disiplin pemain dan juga keazaman untuk kami menang. Macam saya cakap tadi, sukar pada awalnya sebab kita ketinggalan 1-0, tapi kita berjaya meraih 2 gol pada separuh masa kedua, di mana di situ kita dapat lihat pemain saya begitu disiplin dan tahu objektif pasukan dan faham apa yang saya inginkan waktu perlawanan akhir. Siapa MVP atau pemain paling menyelah semasa tadi? Okay. Pada saya untuk final ni, saya meletakkan 100% pada pemain. Jadi pada saya semua adalah MVP sebab bukan mudah untuk kita memenangi perlawanan itu dengan ketinggalan 1-0 dan kita dapat menyudahkan perlawanan tanpa mengheret perlawanan ke masa tambahan. Jadi kita dapat bermain pada 90 minit waktu padang. Jadi kalau ikutkan dari segi, saya bersyukur dengan saya punya pemain ketua pasukan, Kapten Hafiz Aiman. Jadi dia yang mengatur perlawanan dan menterjemahkan apa yang saya sampaikan di dalam bilik latihan, di bilik rehat tadi. Jadi alhamdulillah Hafiz Aiman dapat membimbing pasukan anak-anak buah saya untuk meraih gol kemenangan. Ini merupakan soalan kepada Hafiz Aiman. Melihat kepada prestasi anda, apakah perasaan anda bila pasukan anda ni telah memenangi pertandingan yang tadi? Okay, sebagai pemain, kalau kita tanya semua orang nak menang, tak ada siapa yang nak kalah. Dan apa yang ditampilkan di atas padang adalah satu kerjasama yang baik antara orang kata pengurusan, coach, arahan daripada coach kepada pemain, dan kita semua mengikut apa yang diminta oleh coach, dan penerapan disiplin itu yang membawa kepada hasil yang baik kepada kami. Dan kami tidak memperlekehkan pasukan lawan, tapi mungkin kami bermain dengan lebih baik dan kami mendapat 2 gol selepas ketinggalan 1 gol pada separuh masa yang pertama dan di awal permainan tersebut. Apa yang anda ingin katakan kepada coach anda ataupun rakan sepasukan anda? Yang boleh saya perkatakan adalah coach adalah ibarat bapa kepada kami semua. Apa yang diajar dan diminta itu adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga kemampuan beliau untuk mengatur corak dan juga mengatur pergerakan pemain sama ada di peringkat
pertahanan, tengah dan juga di bahagian serangan lah. Dan untuk pemain juga, saya sangat kagum dengan prestasi mereka kerana mereka memberikan komitmen 100%, mungkin lebih daripada 100%, mungkin 120% dengan mahukan kemenangan. Dan saya cukup bersyukur dengan prestasi yang ditonjolkan oleh setiap pemain dan juga pasukan ini. Coach, macam mana pula suasana di stadiumnya? Kehadiran kedua-dua penyokong, baik pada Johor, pada Seri Pahang, amat mengujakan buat kami semua. Jadi kita berbangga sebab perjuangan kita di pentas final itu turut diiringi oleh penyokong yang saya lihat, dan saya boleh katakan bahawa penyokong itu adalah pemain ke-12 kami. Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan perlawanan kemuncak Unified Piala Malaysia. Perlawanan akhir di antara Johor Darul Takzim menentang Seri Pahang. Ini merupakan edisi Piala Malaysia yang ke-98. Kejohanan yang kali pertama diperkenalkan pada tahun 1921 dan ianya kali yang kedua mempertemukan Johor Darul Takzim dan Seri Pahang di pentas akhir. Ibrahim Manusi diasak, Heberti mengawal, satu lorongan untuk backsound, tidak offside. Johor Manis menanti di bahagian tengah, satu hadangan yang penting dilakukan dari Adam Razlin yang pun terpaksa memberikan sepakan sudut yang pertama untuk Johor Darul Takzim. Alexander Vekovic naik ke atas, kelibat Stefano Bruno juga akan dicari daripada Tisar Vanan. Satu percubaan yang baik yang dilepaskan oleh Tisar Vanan. Dan yang satu tampanan dada yang cukup baik daripada T. Saravanan. Cuma jarak antara T. Saravanan dan juga Peter Gould agak jauh, tetapi masih lagi ada power untuk membuat percubaan, tetapi diselamatkan oleh Syihan. Serang dari Seko Andiro ke Fabo, satu tandukan dan tunjukkan sesudah T. Saravanan meletakkan Seri Pahang di depan. Biarpun tindakan awal yang dilakukan oleh Syihan Azmi untuk menyelamatkan keadaan, namun tidak cukup apabila T. Saravanan menjadi pemain yang pertama memberikan reaksi untuk melepaskan rempatan dari jarak dekat, meletakkan Seri Pahang di depan. Ya, satu gol yang menarik, yang bijak daripada pemain Seri Pahang melalui sepakan penjuru, set piece yang baik, menghantar bola itu di kawasan far post. Rancangan Juan Muniz untuk backsound, tetapi dia berada dalam kedudukan offside. Nampak seperti Bergson terlalu awal sedikit membuat larian ke hadapan, tetapi penyudahan ataupun finishing daripada Bergson cukup baik, cukup mudah untuk menewaskan Zakir Irfan. Jadi pengesahan jaringan tersebut tidak disahkan. Bergson berada pada kedudukan offside, tetapi dia agak sukar untuk berseorangan di bahagian atas. Sesuatu yang berlaku antara Aguero dan juga Heberti. Dan kalau kita lihat balik apabila mereka bertahan, Kad merah. Ada layangan kad merah yang dikeluarkan. Kalau melihat kepada tindakan awal tadi dari Razlan dan Joffrey Ali, kita perhatikan sekali lagi, ini insiden, memang ada pelanggaran yang berlaku antara Aguero dan juga Heberti, tapi itu kepada perebutan bola yang saya tidak nampak di mana keputusan pengadil untuk memberi kad kuning yang kedua untuk Sergei Aguero, kerana kita boleh nampak bola itu 50-50 dan mungkin insiden antara Sergei Aguero dan juga Bergson itu yang membuatkan pengadil memberikan Sergei Aguero kad kuning yang kedua. Cari ruang yang ada di antara Syazwan Adik
mengganti Saravanan. Satu hantaran lintang yang hampir-hampir dapat disambar oleh Oscar Arribas. Berti, dua pemain yang terbaring. Oscar Arribas antara yang terlibat. Ya, satu crossing yang baik daripada Roman Morales. Tetapi Azrif dengan bijak pergi ke kawasan tengah untuk menafikan peluang yang ada untuk Oscar Arribas untuk membuat tapping ke arah pintu gol. Nampak seperti kaki Azrif menyentuh. Sebagai penalti untuk Johor Darul Takzim. Peluang buat mereka menyamakan kedudukan. Dan lebih penting untuk meletakkan JDT bagi mendapatkan jaringan penyamaan. Satu sepakan tepat yang dilakukan oleh Besar untuk menewaskan Zarif Irfan. 1-1. Saravanan, ada tackle yang hebat daripada Pak Jun Hyong. Dia sudah pun memiliki kad kuning dan itu adalah layanan kad kuning yang kedua untuk Pak Jun Hyong. 10 lawan 10. Ya, satu tackling yang lambat daripada Pak. Kerana kalau kita lihat balik Arafah telah dapat menyentuh bola itu untuk memastikan mereka mendapat sepakan percuma terus. Jadi kedudukan yang seimbang dari segi jaringan, juga seimbang dari segi jumlah pemain. Arif, Heberti, lambatan terus dari Heberti, tampak ada peluang yang kedua. Besar. Jarang sekali untuk dia melepaskan peluang yang terhidang seperti itu. Dia juga seperti tidak percaya. Ya, agak jauh percubaan daripada Haparti. Tetapi ingin saya katakan di sini kelajuan bola yang pergi ke arah Zarif Irfan cukup baik dan bola itu mencunam. Hantaran Heberti kepada Arif Aiman, tidak offside. Dia mencari ruang untuk melepaskan Ramadan. Arif Aiman mengesahkan status selaku pemain paling bernilai untuk musim ini. Memberikan kelebihan kepada Johor Darul Takzim. Ya, apabila membiarkan Arif Aiman mempunyai ruang yang banyak di kawasan beliau, di kawasan kiri pintu gol pasukan Sri Pahang, dan kita boleh nampak satu hantaran yang baik daripada Haberti, dan Arif Aiman membuat tampanan pertama yang cukup baik dan mengelirukan T. Saravanan di hadapan, masuk ke dalam dan membuat percubaan kaki kiri di kawasan Nepos untuk menewaskan Zarif Irfan. Arribas, satu lagi hantaran hitam, terkena palang. Tampanan dari Roman Morales. Warna pintu gol sudah pun terbuka luas untuknya. Ya, satu crossing yang baik daripada Arribas di kawasan Nepos. Ada flick daripada Bergson. Tiupan whistle itu mengesahkan kejayaan untuk Johor Darul Takzim mempertahankan gelaran Piala Malaysia untuk kali yang ketiga berturut-turut, mengekalkan trofi yang mereka miliki sejak 2022 bersama tamat di Stadium Nasional. Johor Darul Takzim 2, Sri Pahang 1. Penghormatan yang diberikan kepada Fariza Malias serta Hatta Bidolio untuk menerima trofi Piala Malaysia
yang menjadi rebutan, menjadi idaman untuk setiap pasukan. Dan kali yang kelima akan menyaksikan Johor Darul Takzim menjulang kejuaraan Unified Piala Malaysia untuk musim 2024-2025 buat mereka menyertai Singapura, Selangor dan juga Kuala Lumpur yang berjaya menjulang kejuaraan ini secara hat-trick secara 3 tahun berturut-turut. Demikian sidang media bersama pengurus dan pemain JDT. Di sini saya dapat simpulkan, bukan senang untuk memenangi sesuatu pertandingan. Ia datang dengan hasil kerja keras dan berpasukan. Sekian, saya Chan melaporkan TVPSS SMK Tengku Ampuan Rahimah.